sama sekali. Kalau dah habis jangan buang sembarangan. Sampai. Oh, sampai dah. Okey ya. Sekejap Tak beli apa? Tak ada tadi. Awak dia ni kirim barang. Awet. Pak, pintu ni problem lah ya. Jap. Apa dia kirim? Bukan masalah apa dia kirim. Mana? Apa benda? Ayah nampak purse dia ni ya. Pos? Plenty pos? Bukan ya, wallet. Wallet? Mana yang tahu kau ni yang simpan? Alamak. Aduh. Tapi kita dah sampai kedai ni ya. Jadi boleh tak dia ni pinjam duit ayah dulu? Kau pun masalah kau. Kau benda semua kau lupa. Alah ya. Kau tu muda lagi. Relax lah ya. Bukan dah tua lagi, kau tahu tak? Kau sedar tak sekarang ni? Ya ya. Lain kali kalau ada masalah, cakap dengan ayah. Apa nak? Okey ya. Barangnya dalam RM50 boleh ya? Jangan risau. Ayah boleh bagi lebih. Okey, korang tahu ya. You wallet ke ya? You wallet ke? QR. Okey. Ayah dah hantar. Terima kasih ya. Ya. Ini transaction dari ibu. 我们今生注定是沧桑，苦之来要笑日再